Tapi hari ni kita pelik. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ada sebahagian orang menggunakan kebarangkalian untuk membina satu kepercayaan. Tuan-tuan tahu Naqsyabandi ni, yang aliyah ni, Nazim ni, dalam rujukan dia kata, wali ni jaga alam. Perjalanan bintang dikawal oleh wali. Perjalanan planet dikawal oleh wali. Ni Salman tahu. Tapi bila kita tanya, jawapan dia apa? Mereka yang membela Nazim, dia kata tak mustahil kan? Yang kedua, hadis ini menjadi asas kepada satu kaedah yang penting dalam agama. Apa dia? Al-yaqin la yazulu bisyak. Ataupun al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan gugur, tidak akan hilang dengan syak. Begitu juga, sebahagian mengatakan keyakinan tidak dihilangkan dengan syak. Apa maksudnya? Maksudnya, syak itu meragukan. Tak payah pakai. Tidak dibina hukum di atas syak. Kita bina hukum di atas dua perkara. Keyakinan 100% dan ghalabatul zan ataupun zannul ghalib. Sangkaan yang kuat dengan bukti. Sebab itu, dulu masa kita belajar fiqah, ulama'-ulama' kita duk ajar. Apa dia? Kalau kita dah ambil wudu, lepas tu kita syak. Bila nak salat kita syak. Aku tadi dah kentut ke belum? Wudu ada lagi tak? Ada. Sebab yakin tidak akan hilang dengan syak. Tapi tadi kita rasa, aku tadi memang kentut 2-3 das. Tapi aku rasa macam aku dah ambil wuduk ke belum? Tak ingat. Wuduk ada ke tak? Tak ada. Kira pergi ambil baru lah. Sebab kentut tu yakin. Ambil wuduk tu, syak. So syak tidak akan menghilangkan yakin. Sebab yakin tu kuat. Tidak akan dihilangkan kekuatan itu dengan sesuatu yang lemah. Sebab itu Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat. Yukhayyal syukiya ila Nabi SAW rajulun yukhayyal annahu wajada syai'an fi salatih. Nabi kata apa? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Diadu kepada Nabi SAW tentang seorang lelaki yang dia rasa macam dia terbatal waktu dia salat. Adakah perlu untuk hal yang salih? Adakah perlu dia keluar daripada saf? Nabi kata apa? Jangan keluar daripada saf. Sehingga yasma'a sautan, dia dengar bunyi, au yajida riha, ataupun dia ada bau. Tapi ada orang salah faham. Dia kata kalau dalam solat nak bagi solat tak batal, kentut slow. Jangan bagi ada bau. Ini fatwa salah. Sebab tu bila kita nak baca fatwa, kita kena baca soalan. Baca soalan dulu, jangan baca fatwa terus. Sebab ada orang kata, ada orang tanya saya, dia kata saya mendengar satu kuliah, ustaz kata kalau kentut dalam solat tak ada bunyi dan tak ada bau, maka solat tak batal. Dia kata hadisnya sekian-sekian. Saya kata ini silap faham. Yang ditanya pada Nabi ni orang yang syak. Bukan orang yang dah yakin kentut. Yang ni dia yakin. Dia rasa macam ini kentut nak keluar ni. Tapi dia cover sampai keluar tu, slide je tak ada bunyi. Lepas tu dia pun tunggu 2-3 minit tak ada bau. Dan dia kata tak batal. Itu batal, confirm. Sebab dia dah confirm dia kentut. Confirm dia kentut. Yang ni untuk orang yang tak yakin. Sebab tu Nabi kata jangan keluar sehingga dia dengar bunyi. Sehingga ada bukti yang meyakinkan dia dengar bunyi. Kan? Dia hidup dengan kentut dia 30 tahun. Takkan dia tak boleh detect bunyi kentut dia? Ataupun dia dengar dia ada bau, dia tak bunyi. Tapi dia bau. Ini bau laksa ni. Aku makan laksa tadi dan keluar. Maknanya
kaedah ini digunakan dalam bab yang meluas, dalam setiap bab dalam agama. Tapi hari ini kita pelik sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ada sebahagian orang menggunakan kebarangkalian untuk membina satu kepercayaan. Tuan-tuan tahu Naqsyabandi ni, yang aliyah ni, nazim ni, dalam rujukan dia kata, wali ni jaga alam. Perjalanan bintang dikawal oleh wali. Perjalanan planet dikawal oleh wali. Ni Salman tahu. Tapi bila kita tanya, jawapan dia apa? Mereka yang membela Nazim, dia kata tak mustahil kan? Tak mustahil bukan bukti. Tak mustahil bukan bukti. Orang datang, katalah saya hakim. Datang seorang mendakwa raya, dia kata, Tuan Hakim, saya nak mulakan kes, saya nak tuduh Salman curi duit saya. Saya sebagai hakim, saya kata, Salman, awak maksum ke? Tak. Awak tak bukan Nabi kan? Bukan. Okay, tak mustahil awak mencurilah. Tak mustahil ni bukan bukti. Nak kata wali jaga alam, kena bawa mari bukti lah. Tak mustahil bukan satu benda yang kita boleh jadikan sebagai dalil untuk menetapkan sesuatu kenyataan. Sebab tak mustahil 50-50. Tak mustahil berlaku dan tak mustahil tak berlaku. Bila kita kata wali jaga alam, bintang dikawal oleh wali Tuhan, mustahil tak? Memang tak mustahil. Tapi mustahil tak benda tu salah? Juga tak mustahil. 50-50. Kena bawa bukti lah. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Benda yang kita tak tahu apa dia. Tak tahu betul ke tidak. Betul ke tak benda ni. Jangan pegang lah. Pergi pada benda yang yakin lah. Allah Ta'ala lah takdir alam ni. Tidak ada bukti daripada mana-mana dalil yang mengatakan Allah Ta'ala telah mewakilkan wali-wali yang besar untuk menjaga alam ni. Sebab itu pelik tuan-tuan dakwaan-dakwaan dia pun ni. Tinggalkanlah. Pergi kepada benda yang yakin. Itu yang kedua.